Hobi memancing adalah aktiviti yang sangat popular di seluruh dunia. Ia dipercayai bermula lebih dari 40,000 tahun yang lalu. Dari alat-alat sederhana, peralatan memancing telah berkembang menjadi lebih canggih dengan pengenalan joran, kekili dan pelbagai jenis ampan. Memancing mempunyai tempat yang penting dalam sosio-budaya. Ia mencipta komuniti di kalangan pemancing yang membolehkan mereka berkongsi pengalaman, tip memancing dan gambar dapat ikan. Kedamaian yang terpancar dari gambar ini mencerminkan pengalaman yang sering dicari oleh para pemancing. Dalam dunia yang penuh kesibukan, momen ini memberikan ketenangan, mengingatkan bahawa dalam kesederhanaan, terdapat keindahan yang tiada tandingnya. Setiap elemen dalam gambar, dari air yang tenang hingga ke langit biru, menyampaikan rasa tenang dan kebahagiaan dalam momen tersebut.